seterusnya kehadiran yang dihormati juga Cikgu Fahmi, Mr. Kamalesh, uh, orang-orang yang hebatlah yang hadir pada malam ni. Jadi tujuan kita buat Zoom meeting ni adalah untuk kita bagi briefing dan sedikit latihan lah berkenaan dengan Innotech Swim Pro yang kita bakal gunakan pada 19 hingga 21 hari bulan uh, Disember untuk Presiden Cup nanti. Tujuan utama sesi ini dibuat untuk kita memahami lah cara menggunakan sistem ni dan kita untuk mengurangkan kesilapan teknikal lah semasa pertandingan dan untuk melancarkan perjalanan event nanti. Okey, sebelum kita mulakan penerangan berkenaan Innotech Swim Pro ni, saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Suhairil bin Sudir, sebagai Sport Technician dekat Innotech System Corporation ni. Jadi tugas saya ni untuk menjadi moderator lah pada malam ni, yang akan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan sistem Innotech Swim Pro ni adalah Cik Mas Ade atau Pak Ade dan Cikgu Fahmi lah. Mungkin juga akan diterangkan sedikit oleh uh, Encik Zul, Encik Zulkifli, dan ada sedikit penerangan berkenaan PDPA daripada Chief Financial Innotech System Corporation, Puan Salafia Anwari. Okey. um, saya rasa saya rasa yang hadir ini adalah para oh eh, saya rasa semua yang hadir ini adalah para coaches atau pengurus pasukan lah. Jadi jangan risau yang tidak hadir, Zoom meeting ni akan direkod dan dipost ke YouTube Innotech nanti. Jangan risau, kita kita akan record dan post. Baik, tanpa membuang masa, pertama-tama mari kita pergi ke sesi pengenalan terlebih dahulu lah. Sesi pengenalan ini akan disampaikan oleh CEO Innotech System Corporation Sdn Berhad, Encik Zulkifli Ghazali. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat malam semua ya. Jadi terima kasih Suhairil mengaturkan online presentation malam ni. Jadi yang dihormati juga Cik Kamalesh, right? Cantik berkod kat situ kan. Cik Fahmi kan, Cikgu Fahmi dan juga semua coaches yang saya hormati. So terima kasih sekali lagi kerana memberi percayaan kepada Innotech untuk kami memperkenalkan untuk kami bagi training tentang Innotech Meet Management Pro kan. Jadi Innotech adalah akan mengendalikan nanti Presiden Cup. Innotech juga adalah pembekal electronic timing dari jenama Seiko. Jadi Innotech punya office kami berada di National Aquatic Center Bukit Jalil. Kami agent kepada Seiko Time Creation. Jadi untuk event President Cup ni kita akan menggunakan timing system Seiko dan juga Meet Management Pro. Jadi malam ni tujuan dia untuk kami untuk kami terangkan dengan lebih lanjut bagaimana untuk buat registration. Mungkin ada soalan-soalan lain yang coaches semua tak fahami dan boleh tanya juga malam ni nantilah. Jadi sekali lagi terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada kami untuk kami mengendalikan daripada registration kepada sampailah kepada event day. So Meet Management Pro ni lebih kepada resource management. So dengan ada Meet Management Pro ni kita harapkan data-data atlet ataupun apa tu tadi maklumat ataupun performance atlet dapat diperolehi dengan lebih cepat kan. Jadi alhamdulillah kita dah menjalankan sistem ni lebih daripada setahun lebih.
kita dah gunakan dekat MSSM, kita dah gunakan dekat Fin Swimming, Melaka, dan akan datang ni juga selain daripada Presiden Cup, kita juga akan mengguna dekatnya dekat Melaka dan beberapa event lagi. So, harapnya Presiden Cup juga akan berjalan dengan lancar Cik Kamalesh ya. Cikgu Fahmi juga kat situ Okey, jadi itu sedikit introduction saya. Semoga online training malam ni berjalan dengan lancar. Amin insyaAllah. So, saya serahkan balik kepada Suhairil Okay. Alright. Thank you so much, bos, sebab sudi untuk berikan kata-kata haluan yang sangat bermakna sebentar tadi. Baik, sementara kita menunggu Encik Ade Setiawan dari Indonesia yang sedang sibuk, sebaiknya kita dengar juga kata-kata daripada Encik Kamalish lah. Boleh sedikit sepatah dua kata boleh disampaikan kepada para coaches untuk mewakili ya. Okey, dipersilakan. Sorry, I think there are factors to undertake the safety and so very effective. So I think it's an opportunity for us to drop how them can data is helpful and how we can put in Minta maaf Mr. Kamalish, suara tak jelas. Boleh? Ya. I think so I think today was more the introduction of how to use them. Cara kita menggunakan dan teachers how to do it. So thank you. Over to you. Alright. Okey, Mr. Kamalesh, terima kasih sebab sudi untuk berikan ucapan. Okey, mari kita lanjutkan dengan. Okey, saya akan share satu file. Cikgu Cikgu Fahmi mungkin sepatah dua kata kalau Okey, Cikgu Fahmi, boleh? Silakan. Saya share ni sambil saya share. Hello, dengar? Boleh dengar tak? alright dengar cikgu. Okey. Uh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera lah kepada semua. Saya pun tak mau cakap banyak sebab saat lagi pun saya akan cakap lagi. Cuma saya nak berkongsi pengalaman lah. Setakat ni kami daripada Kedah dah mula menggunakan Innotech Swim Pro ni saya rasa dekat bermula tahun lepas lah. Okay, daripada MSSK tahun lepas sehinggalah tahun ni adalah tahun kedua lah Kedah menggunakan sebenarnya coaches dan team manager lah. Uh, you all need to know that Innotech Swim Pro and MM Pro, okay, as mentioned by Encik Zul just now, two different platform. Okay, so MM Pro adalah platform untuk admin memproses. Dia satu software. That one you need to install in laptop or your notebook. Okay. So for user pengguna dia hanya perlu melihat kepada app sahaja. Okay. So sebab sebelum kita teruskan saat lagi saya tak mau ada orang confuse
MM Pro ni, Meet Manager Pro ni apa. And then Innotech Swim Pro ni apa. So dia adalah dua platform yang berbeza. So Innotech Swim Pro boleh diakses, tuan-tuan boleh download daripada Android Play Store ataupun Apple Play Store, atau menggunakan link yang diberi, boleh direct access, uh, ikut URL address yang kita bagi, boleh buka dekat laptop. Okay. uh, While MM Pro yang tu untuk advance punya user, adalah satu software untuk mengendalikan pertandingan, untuk proses all the data, kena guna MM Pro. Itu untuk admin. So I ingat itu saja kot. Nanti Pak Ade will explain more on that lah. Okay, so saya rasa itu saja. Terima kasih. Alright, thank you Cikgu Fahmi. Cikgu Fahmi akan terangkan lagi lah berkenaan dengan Innotech Swim Pro ni. Sebab dia adalah orang yang paling awal dan paling pakar lah dekat Malaysia ni kalau berkenaan dengan MM Pro. Selain dengan Pak Ade, Pak Wawan, Encik Rahman yang mungkin tak dapat hadir malam ni, diorang adalah antara yang paling pakar menggunakan MM Pro ni. Jadi nampak tak saya punya share screen ni? Boleh nampak? Okay, clear. Jadi untuk yang saya share ni adalah modul ataupun guideline lah, macam mana cara untuk kita install apa, pendaftaran semua, pendaftaran atlet. Ini adalah apps yang kita akan guna dalam pertandingan nanti. Alright, so seperti yang semua sudah nampak kat sini, dia ada dua choice lah untuk install Innotech Swim Pro ni. Kalau dari Android boleh cari dekat Play Store, dekat kalau Apple boleh cari dekat App Store. Cari je Innotech Swim Pro, dia akan keluar lah. Jadi para coaches atau para pengurus pasukan kena ada apps ni untuk diorang daftar diorang punya pasukan dan menggunakan, dan nampak lah dia lebih kurang dengan Meet Manager juga. Jadi benda ni kena ada untuk memastikan coaches dapat lihatlah real time diorang punya atlet. Yang ni akan dikendalikan menggunakan oleh admin lah yang access MM Pro. Okay. So untuk penerangan ni sebenarnya disampaikan oleh Pak Ade, tapi memandangkan Pak Ade lewat masuk, mungkin kita boleh jump into event lah. Minta maaf sekarang ada konsert dekat ni Stadium Oki, jadi ada sedikit gangguan sound. Saya harap tak mengganggu sangat lah. Alright, so kita jump into event. Alright, kalau kita dah install Innotech Swim Pro ni, kita akan dapat lihat lah apa nama dia punya nama event. After we click the event, kita akan masuk kita akan dapat tengok di sini ada order of event, schedule, medetally dan sebagainya. Yang ni akan dapat dilihat selepas event tu berlangsung. Jadi kita di sini kita boleh lihat tempat atlet lah, atlet, dan kemudian benda ni kalau dah start kita boleh tengok lah bahagian event. Bahagian atlet pula, bahagian atlet di sini kita boleh search. Kalau atlet yang sudah didaftarkan atau pernah menggunakan Innotech Swim Pro, dia akan tersimpan di dalam software ni. Dia tak akan terpadam. Jadi boleh search.
Lepas tu kalau registration untuk register pula, untuk register ni ada dua lah. Kita kena masuk, beri daftarkan sebagai kelab. Kemudian di sini adalah langkah pertama yang akan digunakan. Oh, ada Pak Ade. Oh, Pak Ade ada masuk. Okey. Saya rasa kita berikan kepada Pak Ade lah yang untuk terangkan berkenaan dengan Innotech Swimpro ni. Pak Ade, silakan. Okay, sambil tu kot, Suhairi boleh teruskan. Nanti Encik Adik chime in lah. Okay, boleh. Alright. Okay, kalau ada apa-apa, Encik Adin. Okay. Ya. Selamat malam, Pak. Mohon izin, Alright. saya akan coba membagikan layar. Alright. Pak Adin nak share screen ke? Ya, Oh, Suhairi kena stop dulu Suhairi punya. Okay, I think Suhairil, you just buat the presentation lah. Kalau ada Yeah. apa-apa, then we ask. Ya. Suhairil, I think better you just present it. Ya, nanti kalau ada apa-apa Pak Adin akan continue. Suhairi continue dulu lah. Kan dekat share screen tadi. Ya, betul. Nanti kalau ada apa-apa kita akan tanya. Dan ada sesi soal jawab nanti. So kita teruskan tadi di bagian Innotech Swimpro ni. Setelah coaches semua dah install apps ni, dia akan daftarkan dia punya kelab. Kalau tak ada kelab tu, dia kena bagi tahu kita lah, atau bagi tahu Cikgu Fahmi berkenaan dengan dia punya kelab untuk kita masukkan dalam MM Pro. First of all, coaches ada tak yang belum ada first time menggunakan Innotech Swimpro ni? Kalau ada boleh inilah present ke. Kalau saya nampak sini tak adalah yang apa nama, saya rasa semua coach dah pernah guna kot. Ya. Innotech Swimpro ni. Kita Baguslah. Sebab dia memudahkan juga kepada para coach atau ibu bapa parents untuk nampak orang punya atlet, anak-anak. Atlet untuk real time orang. Macam kita cakap dengan Suhairi kan, ia adalah juga resource management kan. Untuk kita tengok, monitor performance atlet-atlet kita lah. Yep. Alright, so continue. Okay, seterusnya kita untuk di bahagian registration ni, setelah coach dah daftar kelab, dia akan tunggu pengesahan daripada ni untuk kita sahkan dia punya kelab, dan kemudian dia boleh register lah dia punya atlet dalam untuk event President Cup nanti. Tak pasti, first time saya tengok. Okay. Kalau relate ni. So untuk yang ni ada apa-apa soalan tak? Saya pun tak tahu macam mana nak jelaskan benda ni. Okay. Mungkin tak apa, Suhairi teruskan lagi. Tak apa, continue. Mungkin kalau ada yang nak tanya nanti kita akan repeat balik lah. Okay, teruskan. Okey, sorry, ada soalan berkenaan dengan relay. Untuk relay nak terang sekarang, okeylah. Saya tambah lah. Boleh, sorry. Alright. Okey, untuk registration, tuan-tuan dan puan-puan, coaches ataupun team manager, okey. Registration dalam sistem Innotech Swimpro ni, dia one time registration only. Okey, kecuali relay lah. Kerana relay ni kita akan kalau dah habis event, kita boleh delete dan kita boleh create
new team lah. Okey. Untuk atlet, pendaftaran sekali sahaja. That's why kita minta kalau boleh kita minta lampirkan front page ataupun front photo untuk IC. Okay. Bukan untuk kita buat apa-apa. Dia just untuk verification. Yang pertama kita nak pastikan nombor IC tu betul. Sebab bila admin approve tuan-tuan punya request, okay, untuk data atlet dimasukkan ke dalam sistem, kita nak data tu adalah data yang valid. So kenapa? Kerana kadang-kadang ada event yang kita perlu ataupun admin ataupun penganjur dia perlu download daripada sistem untuk dia mohon kepada PAJSK contohnya. Okay, yang tu kena submit ke BSKK. So that's why kita nak database tu jadi mudahlah kerja penganjur. Penganjur yang menggunakan sistem. So dia boleh download terus maklumat atlet yang ikut daripada IC. Okay. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan juga, untuk Innotech Swim Pro ni, tuan-tuan tak payah nak kalih-kalih ataupun dia ada surname, first name, second name apa semua kan. So just ikut je daripada IC. Contoh katakan dalam IC nama dia Muhammad Fahmi bin Syamsuddin. Okay. So kalau dah panjang sangat tuan-tuan boleh buang keluarkan bin tu lah. So first name adalah Muhammad Fahmi. Last name Syamsuddin, nama ayah. Macam tu. Ataupun kalau Chinese contohnya, nama penuh dia Tan Wei En. Okay. So first name tuan-tuan tulis je Tan Wei. Last name En. So nanti dia akan naik dalam sistem Tan Wei En. Sama macam dalam IC. Sebab apa kita nak sama macam dalam IC? Sebab nanti bila dia proses, data dia takkan terbalik lah. Dia berbeza sikit lah dengan high-tech. High-tech dia akan, tuan-tuan kena isi terbalik sebab nanti dia bila dia keluar tu dia akan terbalikkan balik. Yang ni dia tak ada terbalik-terbalik lah. Macam mana tuan-tuan isi, macam tu lah dia akan keluar. So that's why kita minta masukkan nombor IC, salinan IC. Kalau tuan-tuan takut, okay, ataupun tuan-tuan was-was, tuan-tuan masukkan separuh pun tak apa. Yang penting kita nak tengok ada nombor IC dia dan juga nama dia. So, kadang-kadang team manager bila dia isi, dia akan ada typo sikit ke, silap ke apa ke. Jadi, admin sebelum dia approve, dia akan tolonglah check. Okay, untuk apa? Supaya data yang ada nanti sama. Sebab sistem ni, dia boleh integrate dengan cert. So, contohnya next event, penganjur nak, okay, daripada senarai nama ni, kita terus keluarkan digital cert. Sijil. So dia boleh masukkan terus data tu dan dia valid. Dalam tu sebab dalam ada nombor IC dan juga nama. Nama yang ikut daripada IC. Macam tu. Okey. So yang ni yang saya rasa saya nak tambah lah. Okey, kemudian untuk relay pula. Relay tuan-tuan register sama juga macam tuan-tuan nak register individu. Cuma dekat kind tu adalah kategori lah. So kalau individu, atlet, tuan-tuan masukkan nama atlet. Dan juga details atlet lah. Okay. Yang paling penting date of birth tu. Dia punya tarikh lahir. Sebab tarikh lahir akan menentukan dia punya group age. Group age 1 ke 2, 3, 4 dan sebagainya. Okay. So untuk relay, tuan-tuan klik dekat kind untuk register. Tuan-tuan kena register sebagai relay lah. Okay. So dia tak ada NIK. NIK tu adalah nombor IC. Okay. Kemudian NISNAS. NISNAS tu sekarang dah digantikan dalam sistem. Dah jadi Start ID. Okay. Start ID tu adalah nombor special yang generate automatically generated by system. Dia akan bagi nombor ID special lah untuk setiap atlet yang didaftarkan. Okay. So untuk relay, tuan-tuan daftar ikut format yang saya dah bagi dekat dalam WhatsApp group lah, team manager. So dia akan start dengan relay lah supaya kita tahu kita register tu, nama tu adalah nama untuk team relay. Contohnya kalau team relay untuk grup club
contohnya DSA lah contoh. Okay, DSA Selangor. Janganlah type sampai panjang-panjang DSA Selangor kan. Ha, tuan-tuan just letak je relay. Okay. Ataupun nak pendekkan lagi, tulis R saja. So kita tahu R space uh, DSAS. DSAS maksudnya DSA Selangor lah. Okay. Selepas tu, masukkan kategori event. Kategori, kalau macam event kita ada part jenis 4 strokes kan. So kalau FR is for freestyle, then back, ikut kategori lah, BR for breaststroke. Okay. And then total letak lah group apa? Group 1 ke, group 2, 3, 4. Okay. Dan di hujung tu adalah gender. Kalau man, lelaki, letaklah man. Kalau perempuan, letaklah woman. Okay. Atau kalau mix, letak mix. Macam tu. So, daftar relay supaya apa? Supaya nanti bila tuan-tuan nak daftar event kepada tim tersebut, tuan-tuan boleh cari. Sebab nanti bila dekat registration list tu, tuan-tuan kena ingat balik. Tuan-tuan daftar tim tu, nama dia apa? So kalau tuan-tuan daftar nama yang tuan-tuan susah nak cari, nanti bila nak search balik, nak daftar tim tu, event acara apa yang dia nak masuk, dia susah sikit lah. So untuk tim relay, okay, tim relay kena daftar, katakanlah swimming club masuk 4 strokes, ada 4 strokes, 4 strokes. Contohnya ada relay untuk freestyle, ada relay medley, ada relay breaststroke. Kena daftar grup yang asing. Okey. Tetapi kalau boleh juga tuan-tuan nak pakai satu tim saja. Satu tim. Okey. Satu tim. Cuma nanti tuan-tuan akan masalah bila dia ada berbeza group age. So kalau group age yang berbeza, tuan-tuan kena daftar asing lah. Satu grup yang asing. Tapi kalau kata untuk President Cup, kita ada acara relay yang terdiri daripada different group age, dia campur dalam satu team. Okey. Yang tu tuan-tuan daftarkan sebagai satu team saja. Dia ada 2 acara ke 3 acara kalau tak silap saya untuk freestyle. Okey, untuk freestyle. Dia maksud dia campuran pelbagai group age. 4 times 50 and 4 times 100 kot, kalau tak silap saya untuk freestyle. Yang tu daftar satu team cukup lah. So nanti team yang sama kita akan select 2 event. Macam tu lah. Okay. Tu untuk relay lah. Kalau nak lebih faham sekejap lagi masa time saya sekejap lagi, saya akan cerita, saya akan tunjuk dalam live apps dia macam mana nak buat. Okay. Saya ingat tu saja kot. Saya tambah sikit. Sorry lah, lama pula. Oh, okey, tak apa je. Terima kasih Cikgu Hamim. Cik Suhairil. Alright. Kita ke tadi share file macam mana? Sekejap je. Mana tu? Okey. Sekejap je. Alright. Wait. Okey, untuk bahagian registration, saya rasa ada yang first time guna. Okay, untuk registration tu cikgu atau coaches tu kena bagi maklumat tu bagi maklumat ya, ceklah dulu sebab ada pernah berlaku maklumat tu dia macam ralat lah ataupun dia macam ada dia mistake masukkan ejaan. Jadi kita kena betulkan lagi. Jadi double check sebelum hantar lah. Satu lagi berkaitan dengan lepas register kita akan ada apa dipanggil Smart ID. Smart ID card ni akan digunakan dekat quorum. Jadi atlet akan show dia punya Smart ID tu dan kita quorum akan scan lah. Saya tak pernah tengok lagi macam mana proses benda tu. Mungkin Cikgu Fahmi nanti akan terangkan. Tapi apabila dah register atlet, dia akan ada Smart ID lah. Selalu Smart ID ni akan di print oleh
organizer. Ni saya nak tanya Cikgu Fahmi lah. Better coach sendiri yang print out dia punya Smart ID ke ataupun tak perlu Smart ID tu? Okey, untuk Smart ID, kita dalam masukkan uh, surat jemputan tu, dalam apa panggil apa, kertas cadangan tandingan tu kan, yang kita dah share. Untuk Smart ID kita bagi pilihan untuk coaches, sama ada coaches nak print sendiri, okay, ataupun coaches boleh, kalau nak minta penganjur tolong print, kita boleh tolong printkan, tapi ada sedikit charge lah. Kita dah nyatakan dalam surat jemputan. Jadi yang tu coaches boleh rujuk balik lah surat jemputan tu. Okey, untuk coaches yang nak print sendiri, saiz dia cukup kalau sekadar saiz IC. Okay. Kalau nak print besar pun boleh, tak ada masalah. And then please laminate lah, supaya kena air ke apa ke tak menjadi masalah. Kalau untuk di Kedah, kita orang dah selesai fasa tu. So semua atlet kat negeri Kedah yang berdaftar dalam sistem, kita dah pun printkan ID, ikut pakai apa, plastik yang sama macam IC tu lah. Yang penting tuan-tuan pastikan dia punya QR code dia tu. QR code dia jelas. Okey, sebab bila kita scan, kita akan scan QR code dia. QR code tu tuan-tuan sendiri pun boleh scan. Bila tuan-tuan scan dekat atlet yang join mana-mana event, contohnya bulan 12 nak masuk President Cup, tuan-tuan dah selesai registration, tuan-tuan scan saja ID card atlet yang menyertai President Cup, terus akan naik event yang tuan-tuan dah register untuk atlet tersebut. Automatik dia akan naik semua event. Okey, sekali dengan dia punya seeding time dan sebagainya lah. Okey. Yang kedua, ID QR tu juga kita akan guna untuk semasa kita panggil atlet. So bila atlet nak masuk ke call room, kita akan scan. So apabila kita scan, automatically kehadiran dia akan diambil lah. Okey. Dan coaches juga dengan team manager boleh check sama ada atlet dia nak buat confirm, dia nak confirm atlet dia dah sampai ke, ada dalam quorum, dah check in atau sebagainya. Sebab kadang-kadang coaches ada dekat atas, ataupun coaches dia kena menguruskan pasukan dia dekat tempat lain. Dia just bagi hantar atlet dia masuk ke quorum. So kadang-kadang atlet dia tak sampai ke quorum lagi. Dia pergi toilet ke, kadang dia pergi beli air, kadang dia orang Kedah panggil ralik lah. Okay. Dia lalai, dia sembang dengan kawan dan sebagainya. Dia tak sampai lagi ke quorum. So, apa yang coaches boleh buat? Coaches boleh buka dalam sistem, klik, select event mana yang dia dah hantar atlet tersebut. Dia boleh tengok. Okay, kalau nama atlet masih lagi font dia warna hitam, maksudnya dia belum check in. Kalau dia dah jadi warna hijau, maksudnya dia dah berada di dalam quorum, dah pun di scan. Itu salah satu daripada fungsi kita buat ID card lah. Dan satu lagi ID card sebab kita nak kontrol apa orang panggil apa, individu yang berada di bawah lah, dekat pool deck, dekat kawasan-kawasan yang larangan. So kita nak pastikan yang ada dekat situ, this is more on swimmers punya safety. Kita tak mau orang yang tak sepatutnya berada di situ untuk keselamatan atlet lah. Macam tu. So dia adalah pengenalan. So kalau kita tengok dia ada pakai name tag, kita tengok, oh ini atlet. Atlet daripada mana, dekat situ ada pengenalan dia, kelab sekian-sekian dan sebagainya. Ada details dia dekat situ lah. Okey, itu Alright. saja. Okey, terima kasih Cikgu Fahmi. Cukup jelas lah. Kalau mungkin ada juga yang coach yang tanya saya, untuk coaches atau pengurus pasukan tak ada Smart ID ke? Tiada. Hanya atlet saja yang diberikan Smart ID itu. Jadi untuk para coaches just bolehlah tengok Smart ID itu dari apps saja, boleh nampak setiap
lepas dia ada dah daftar atlet, dia check nama atlet tu, dia boleh tengok apa Smart ID tu. Cuma Smart ID ni um, biasanya sudah apa dah nampak kat situ dia punya IC, tarikh lahir dan dia punya QR. Nah, jadi itu yang paling up to date lah. Kalau coaches tu update dia punya Smart ID, kena proses lagi balik, kena kena apa? Update Smart ID tu untuk proses balik dia punya gambar. Sebab sebelum ni ada coaches yang letak gambar um, yang tak letak gambar kepada atlet tu, tapi atlet tu dah register. Jadi kena update balik Smart ID dia, baru boleh. Dan ada juga yang tersilap masukkan apa tarikh lahir, kita kena kena edit balik dan kita kena refresh balik dia punya Smart ID. Jadi sebelum daftar tu kena double check balik macam saya cakap tadi, double check dia punya tarikh lahir, nombor IC, ejaan nama. Jadi tak berlaku ralat lah. Jadi Ejaan nama tu penting Suhairil ya, Betul. ejaan nama. Dan kita juga dekat Innotech Swim Pro tu ada masukkan gambar, dan yang bawah sekali masukkan gambar IC. Kalau bukan warga negara, dia boleh apa gambar pasport lah kat bawah tu. Tu jadi kita boleh rujuk situ dia punya tarikh lahir. Kalau macam contoh dia tersilap masuk, kita boleh rujuk dan kita nampak oh ni salah. Jadi kita akan follow IC um, berdasarkan IC lah. Begitu. Untuk saya rasa bahagian untuk PDPA ataupun maklumat ni saya mungkin akan serahkan kepada Puan Salafia Anwari lah untuk jelaskan berkenaan dengan PDPA. Okey, dipersilakan. Uh, Puan Salafia. Oh, tak dengar. Tak dengar. Cakap. Tak ada. Saya boleh teruskan dulu. Kalau ada apa-apa berkenaan tu kita continue balik. Alright. So rasanya berkenaan dengan register ni, okey. Untuk register uh, untuk apa nama uh, President Cup ni, kita akan gunakan club lah, tak bukan city, province atau nation ataupun school. Jadi club yang berdaftar. Tapi ada juga sekolah, contohnya sekolah sukan. Jadi dia bukan didaftarkan sebagai school, tapi akan didaftarkan sebagai club. Jadi ini um, mungkin Cikgu Fahmi boleh jelaskan sedikit berkenaan dengan register as club. Okey, terima kasih Suhairil. Okey, baik untuk sistem kita kita nak standardize kan. Okey, pendaftaran dia melalui club. Okey, kerana apa? Kerana maklumat yang ada dekat Smart ID kita standard kan, sebab pertandingan kebanyakan pertandingan di negeri Kedah, di Malaysia kita buat interclub. Okey. Peringkat sekolah ni jarang-jarang lah. Hanya semasa kalau ada MSSK ataupun MSSM. Maksudnya untuk login through school. Okey. So untuk school memang semasa pertandingan yang apa orang panggil apa yang memerlukan login through school, yang tu kita akan buat lain asing lah, special. So pendaftaran sebaiknya kita buat melalui kelab. Kerana apa? Kerana setiap atlet, okay, atlet swimming lah, dia belongs to club. Kalau dia atlet daripada sekolah pun, most of them they train through the swimming club. Okay. So maklumat yang kita akan letakkan dekat Smart ID tu maklumat kelab lah. That's why kita masukkan maklumat kelab, bukan maklumat sekolah. Okay.
Dan bila kita generate, kalau kita suruh dia daftar sekolah, ada yang kelak pula daftar juga, okey. Dia akan menjadi masalah. Kita tak mahu ada duplicate issues dan sebagainya. Itu pun dah ada, tapi kita boleh settlekan. Okey, maksudnya sebab tu kita buka registration hanya through club, melalui club. Atlet tu melalui club. Kalau atlet tu tidak mempunyai club, kita dah sediakan dah pilihan. Dia boleh pilih apa nama dia? Apa? Undefined, Lupa. undefined. Undefined club. Undefined club. Okay, undefined club. Pilihan untuk sekolah sukan kita akan register sekolah sukan tu, contohnya SSTMI lah, sekolah sukan apa? Tengku Ismail, Tengku Tengku Mahfudzah Ismail. Tengku Makutu Ismail dekat Johor Nah, ataupun dekat Labuan ke atau sorry, dekat sekolah sukan Sabah dan sebagainya. Kita akan letak tu sebagai SSTMI Swimming Club. Macam tu lah. So kelab kelab renang daripada sekolah tu. Ataupun international school yang mana peserta dia daripada sekolah tu saja. Dia orang they don't belong to any swimming club. Okay. So kita akan daftarkan sebagai swimming club from that particular school. Macam itulah. So sebab kita nak standard kan. Kita tak mau ada yang register through school, through clubs dan sebagainya. Nanti dia bila kita run the system, nanti dia tuan-tuan akan pening. Okay. Kita pun penganjur pun akan pening. So macam itulah cerita dia. ya. Dan macam ni saya lupa. Hmm. Sebelum ni kita tak pernah lock, tapi sekarang kita dah lock sebab uh, kita nak orang panggil apa kadang-kadang ada permintaan daripada penganjur. Okay, ada penganjur nak hanya registered team yang boleh bertanding. That's why kita lock. Sebelum ni tak perlu register team. Okay, kita hanya register atlet. Dan atlet pun tak perlu registered. Sebelum ni kalau dia dah ada nama dalam sistem, dia tak registered, maksudnya dia tak upload gambar, dia tak buat identification lah, maksudnya siapa atlet ni, gambar macam mana dan sebagainya, dia boleh bertanding. Cuma untuk kali ni kita minta atlet untuk kemas kini. Ini untuk yang dah ada dalam sistem. So dia kemas kini, masukkan gambar, masukkan front IC supaya kita boleh buat verification supaya database yang ada orang panggil valid lah. Okay, kita boleh database tu database yang boleh diharap lah. Sebab kita nak mengelakkan kalau ada penipuan dan sebagainya. Okay, sebab tu kita nak nama yang dia daftar tu, okay, apa dia punya nombor IC dia betul ataupun tidak. Selalunya dari benda ni akan ada isu. Contohnya peserta yang kita tak kenal, tiba dia serta antarabangsa, contohnya international punya participants kan. Kadang dia umur dah 14 tahun, dia masuk acara kategori 12 tahun. That's why kita nak verification lah, kita nak verify benda tu. Okay. Kemudian uh, untuk ini saya terangkan tu sebab uh, orang akan rasa macam macam payah lah pula nak kena upload itu ini, nak kena masuk ini, nak kena tunggu admin approve. Okay, ini one time registration saja macam saya beritahu, sebab untuk peserta daripada luar Kedah mungkin tuan-tuan baru orang panggil apa baru mula mengenal Innotech Swim Pro. Tapi untuk kami di Kedah, macam setiap kali ada pertandingan yang menggunakan Innotech Swim Pro, kami dah tak perlu buat dah benda tu. Kami just select athlete and then search athlete and then select event apa je yang nak masuk dalam event tersebut. Sebab apa? Sebab database dah dikemas kini, semua maklumat dah valid dan boleh orang panggil apa, accurate lah, tepat. Jadi tak perlu ulang lagi proses ni. Proses yang tuan-tuan coaches from outside Kedah yang mana atlet dia belum ada lagi dalam sistem, inilah proses yang tuan-tuan perlu lalui sekali seumur hidup. Okay. Selepas ni dah tak perlu
buat lagi dah benda-benda registration apa semua ni tak perlu lagi, kecuali tuan-tuan nak register atlet barulah. Yang atlet yang dah diregister, data dia akan kekal di dalam tu lah. Okey. Sehinggalah yang tu di bawah akta PDPA akan diterangkan nanti. Okey, macam mana proses-proses dia. Apa pun dia bergantung kepada penyedia database kita, iaitu Innotex lah. Okey, setakat ni saya duk guna tahun kedua, maklumat atlet masih lagi ada dan sangat berguna lah untuk saya. Sebab senang saya nak trace balik. Okay, saya just search atlet, dia punya personal time semua akan disimpan di dalam database atlet tersebut. So bila kita nak sort, kita nak buat selection, ataupun club nak buat selection, dia boleh cari dekat situ saja. Okay, itu saja. Terima kasih. Ya, okey. Terima kasih Cikgu Fahmi. Itu penerangan yang sangat bagus lah. Sebab pengalaman-pengalaman apa untuk yang macam gini pernah juga digunakan dekat Melaka. Baru beberapa negeri lah yang menggunakan Innotex Wimpro ni. Jadi data yang diperlukan tu masih kurang kalau nak dibandingkan dengan atlet kita dekat Malaysia ni yang ramai. Jadi untuk Presiden Cup ni adalah satu perkara yang sangat bagus lah kalau kita ketengahkan Innotex Wimpro ni, sebab kita akan kumpulkan database. Kalau berlaku lagi atau berlangsung lagi Presiden Cup tahun ke depannya, jadi senang untuk kita masukkan atau kita select atlet itu. Jadi benda ni sangat bagus kita ketengahkan. Tapi malam ini kita kepada yang first time mengguna atau coach yang baru tahu Innotex Wimpro ni, bolehlah belajar belajar dan bertanya kepada Cikgu Fahmi yang sudah lama guna Innotex Wimpro ni. Nah, jadi saya rasa kita akan terus kepada apa nama Mas Ade, Pak Encik Ade dari ini untuk terangkan berkenaan dengan kita punya sistem lah. Silakan. Jadi untuk Innotex Wimpro ini di lain sisi kita mempermudah untuk kita melakukan pendaftaran. Kita kesusahan itu hanya untuk di awal saja, terutama tadi yang sudah diterangkan oleh Pak Fahmi, hanya satu kali saja kita mendaftarkan atlet. Setelah itu kita sudah di-approve, sudah mendapatkan start ID, kemudian kita sudah terbit smart ID. Setelah itu kita melakukan pendaftaran itu gampang. Untuk melihat hasil kita cukup scan barcode untuk di awal, dan untuk di atlet bisa di atas untuk di register atlet. Untuk di register untuk pendaftaran di sini awal sehari bisa di jam untuk di register atlet. Oke, Pak Ade. Ya, gimana? Oke, terima kasih Pak Ade. Saya rasa penjelasan untuk sistem ini kita akan lanjutkan dulu. Nanti Cikgu Fahmi akan lanjutkan penerangannya. Kalau ada apa-apa soalan mungkin berkaitan dengan registration team, registration atlet, nanti akan saya ajukan dengan Pak Ade untuk jawab. Boleh? Oke. Siap. Oke, Pak Ade. Okey, boleh mute-kan juga Pak Ade. Alright. Okey. Alright. So, kita teruskan lagi. Tadi ada soalan.
Cikgu Fahmi mungkin boleh jawab, kalau register relay ni satu tim sahaja ke atau boleh lebih? Maksudnya tim tu boleh register dua tim. Okey, sorry, boleh saya share Ah, skrin saya tak? okey, boleh kejap. Right. Okey. Eh, Okey, Okey, boleh nampak skrin? Okey, cikgu. Alright. Ni apa pula Okey, boleh nampak. Boleh, sekejap Ah, Nampak game. iklan keluar. Iklan. Okey. Right. Alright, boleh nampak? Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah paparan apps yang saya rasa samalah dalam yang tuan-tuan download dalam telefon. Okey. So, sekarang saya buka daripada URL ataupun web lah. So, ni tuan-tuan saya ada share dalam grup WhatsApp Team Manager, swimmanager.id. Okay. So dia akan keluar. Okay. Paparan di hadapan ni adalah paparan events. Okay. Warna oranye ni menunjukkan event yang registration dia dah sedang berlangsung. Okay. Lepas tu kalau dia tidak berwarna oranye maksudnya registration dah tutup lah. Okay. Yang lain-lain tu event yang telah pun panggil apa dah berlalu lah. Okay, yang menggunakan sistem. So, ini semualah event-event bermula daripada 2024 macam saya kata tu, Kedah Swimming Championship bulan Mac kita guna, Kedah start guna. Okay, sampailah MSSK lah yang terbaru tahun 2025. And the latest one is, if I'm not mistaken, sebelum ni? Kedah Short Spring. Okay, Swimming Championship. Okay, so macam yang Suhairi bagi tahu tadi, bila kita klik saja dekat President Cup, okay, so dia akan keluarlah paparan. Alamak, internet saya lambat. Okay, ini adalah paparan. Okay, apabila tapi paparan ni hanya akan keluar. Okay, tuan-tuan, bila dah diupload oleh admin. Contohnya nak dapatkan jadual, boleh klik dekat schedule. Okay, order of events, klik dekat order of events lah. Okay, bila dah kita tutup registration, kita update, dia akan automatically masuk dekat sini lah. Okay, kemudian tuan-tuan nak check meet program. Meet program ni untuk sesetengah tempat dia panggil start list lah. Kita nak tahu atlet kita kan. Okay, event, katakanlah atlet kita ada mendaftar untuk event 102. So tuan-tuan klik. Okay, and then uh, klik search. Okay, sorry. 102. Okay, dan klik meet program. Dia akan keluar lah start list untuk event 101. Kalau tuan-tuan select 101 lah. Kalau select 102, dia keluarlah start list. Maksudnya dalam list tu, atlet ada dekat mana. Okay, lane berapa. Itulah maklumat asas. Okay, so untuk yang ini, parents boleh access. Okay, ini maklumat asas lah. Dekat events. So, dia klik saja event. So, parents boleh tengok dekat situ lah. Okay, coaches pun boleh buka. Okay, yang ni tak perlu login lah. Okay, so yang kedua, saya ingat sorry, saya terus cerita je lah pasal bahagian saya tadi kan. Okay, ini untuk maklumat atlet yang saya cakap tadi. Okay, contohnya kita tengok atlet mana Abdul Muiz Aqua Explorer. Ini okay, bila kita buka dia punya personal time, maklumat yang terkini event apa yang dia masuk. Kalau kat sini Kedah Novice, okay, second leg, dia daripada Pulau Pinang. Ini masa dia. Okay, ini yang saya kata untuk coach buat semakkan atlet-atlet dia. So search saja nama lah. Okay, kalau Kedah kita ada. Okay, so maklumat asas saja kita letak kat sini, jangan risau. Okay, dan maklumat ni pun maklumat yang basic lah. Tarikh lahir, sekolah mana yang terkini,
apa dia punya kelab mana. Okay. Ini adalah masa untuk event yang terkini lah yang dia sertai. Okay. Alright. Tu untuk bahagian atlet lah. Okay. Uh, Personal time dengan event history lah. Ini sejarah sejarah event-event yang dia pernah masuk dan tempat ke berapa lah dia dia pernah dapat. So kalau star kat sini tuan-tuan tengok kalau warna kuning tu maksudnya dia menang tempat pertama, gold. So warna kuning lah. Okay. Kita nak letak warna gold nanti susah pula kan. Okay, so kita tak kuning lah mewakili emas lah. Okay. Kalau warna ini warna merah ni maksudnya dia tempat ketiga, bronze. Okey. Dan kalau warna kelabu, okey, itu maksudnya dia tempat kedua. Okey. Kalau tak ada tempat, macam ni, rank 4 ni kan. Tuan-tuan tengok rank 4, ini tak ada tempat kan. Maksudnya tak ada lah. Okey. Ini yang kelabu tadi saya cakap ni, warna grey. So maksudnya tempat kedua dan catatan masa pun ada kat situ. Okay. Alright. Event history dan juga personal time. Okay. Untuk atlet. Okay. Seterusnya. Okay. Tuan-tuan nak login masuk. Okay. Tuan-tuan login masuk. Saya bagi contoh lah. Ini yang contoh punya lah. Okay. 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 Logo yang tuan-tuan register dia akan keluar lah dekat sini. Ikut logo apa yang tuan-tuan upload. Okay. Dan dia boleh dikemas gini. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak ubah logo, tuan-tuan boleh je ubah. Tapi maklumkanlah dekat admin supaya admin boleh refresh balik lah. Okay. And then password. Masukkan password dan login masuk lah. Okay. Bila tuan-tuan login saja, dashboard dia akan berubah lah. Tadi dekat ujung ni ada events kan. Di tengah ada atlet. Sekarang dia jadi master. Okay. Di sini adalah register dan ini adalah report. Okay. Bila login masuk saja. So macam saya kata tadi, untuk tim yang belum register tim, yang belum upload logo, silalah klik di sini. Okay. Tuan-tuan klik atas kotak warna putih ni. Okay. Lepas tu tuan-tuan masukkanlah logo yang terkini. Okay. Kalau belum masukkan. Okay. Untuk legal document, kita minta untuk masukkan snap lah gambar kalau ada buat registration dengan SSM dan sebagainya. Yang ini saya tak wajibkan sebab atas keperluan penganjur. Okay. Kalau kata let's say one day penganjur nak pastikan setiap kelab tu adalah berdaftar dengan MAS contohnya, Nation Swimming. Tuan-tuan kena masukkanlah cert tersebut. Okay. Dan update. So far MAS tidak mewajibkan kelab untuk daftar SSM dan sebagainya. So tuan-tuan boleh upload logo juga and then update. Habis settle. Okay. Dan maklumkan kepada admin lah. Selalunya maklumkan kepada saya ataupun Airil untuk kita approve. Okay. Dah selesai. So kalau tuan-tuan belum lagi register team, that's why tuan-tuan bila nak daftar event untuk atlet ada yang tag saya ataupun ada yang message Airil kata kenapa tak keluar, event tu tak keluar. Sebab kita dah lock. Team yang tidak register, dia tak boleh nak register atlet dia. Walaupun dia dah register atlet dia. Atlet dia dah pun registered dan approved by system. Tapi team dia belum register. Tuan-tuan buatlah registration tu sekejap saja. Okay. Dan taklah susah pun mudah je. Okay. Baik, untuk register atlet tadi dah pun saya terangkan. Tuan-tuan nampak tak ikon orang kat atas ni. Okay, tambah kan? Tambah, maksudnya tambah atlet lah tu. Okay, ini atlet yang dah sedia ada. Tuan-tuan boleh nampak ni purposely lah. Saya, ini apa, kelab yang saya sendiri create lah. Nak tunjuk kata beza registered dengan not registered. Okay, so kalau tuan-tuan tengok kat atas ni, Aisyah Zahra bin Muhammad Azam, binti Muhammad Azam ni. Okay, dia dah pun registered. Okay, bila registered, dia akan ada dia punya smart ID macam Airi bagi tahu tadi. So
So bila kita klik atas smart card ni, okey, akan keluarlah dia punya gambar terkini, okey. Apa dia punya nombor ID dia, okey, QR dia, nama kelab dia, okey, daerah mana dan negeri mana. Okey. Ah, okey. Alamak. Okey. Manakala atlet yang not registered, nampak dia tak ada smart ID. So apa dia kena buat? Dia kena edit balik and then upload lah, masuk gambar, masukkan front IC, okey. Snap gambar front IC dan save. Bila dia save nanti, admin akan approve dan admin akan generate smart card untuk dia. Okey. So kat sini nampak ada beza lah. Yang mana dah registered semua dah ada smart card. Okay. Yang tidak registered dia tiada smart card. Dan bila tak registered dia tak ada smart ID. Smart ID yang macam saya cakap tadi, smart ID tu yang start dengan nombor 202507004005 ni. Yang ni sistem akan auto generate lah. Okay. Kalau nak tambah atlet baru, tuan-tuan dah ada kan, saya nak tambah atlet baru. So kalau atlet lah, swimmer kan, individual. Okay. Resident ID, sebelum ni NIK kan. Kita dah tukar, so, tak nak bagi orang pening. Kita gunakan term dia resident ID. So boleh guna untuk semua negara. Okay. So kalau kat Malaysia, resident ID dia adalah MyCard lah. So tuan-tuan masukkanlah nombor MyCard lah. Okay, contoh lah. Okay, contoh masukkan tanpa ada sengkang. Okay, tuan-tuan jangan masukkan sengkang. Kalau masukkan sengkang, sistem akan reject lah. Tak boleh proceed untuk registration. Okay, sebab kita nak standardize kan. Kenapa kita pakai resident ID? Okay, persoalannya adalah kerana MyCard tidak berubah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masukkan nama, silap satu huruf, nama tu dah tak sama. So, kita dah tak boleh nak tally kan database, tuan-tuan. Tapi kalau pakai resident ID ataupun MyCard, nombor MyCard tidak berubah. Okey, yang ni nantilah kita bincang balik. Kalau selepas ni katakanlah kita nak standardize kan, nak pakai mass ID, kita gunakan mass ID. Kalau mass ID tu dah fix kan, so kita gantikan lah. In case kalau tuan-tuan risau database dan sebagainya, tak ada masalah. Sebab so far kita pakai resident ID sebab kita nak download database ni untuk kita upload ke, kita nak hantar ke BSKK, maklumat atlet untuk PAJSK kan. Tapi tak apalah, saya rasa nama dan sekolah, nama atlet dan sekolah saya rasa dah cukup memadai lah. Okay, kita boleh replace dengan mass ID. Okay, untuk start ID ni tadi dah. Sekarang tak adalah. So tuan-tuan kalau nak register atlet yang baru, tak payah masukkan start ID ni. Sebab start ID ni akan automatically generated by the system. Okay, macam saya kata tadi, nak masukkan nama. Okay, nama saya kalau ikut dalam IC. Okay, Fahmi. Okay, so last name is Syamsuddin. Okay, kemudian masukkan tarikh lahir. Okay, tarikh lahir. Pastikan betul lah tuan-tuan masukkan tahun lahir tu yang sebenar. Okay, kita sehingga tahun 1935 lah. Okay, yang paling tua lah. Kalau yang paling muda 2025 lah. Okay. Alright. Lepas tu letaklah tarikh apa-apa pun. Okay, katakanlah dia lahir 10 November. Okay. Jantina lelaki. Okay, current school. Okay. Letaklah kalau ada sekolah dia dalam ni. Okay. Kalau tak ada, kosongkan je. Tak ada masalah. Okay. Tak payah isi. Kalau nak juga, tuan-tuan boleh contact saya. Saya akan masukkan lah. Airil ataupun saya akan masukkan. Okay, format yang kita letak kat sini adalah nama sekolah dan juga daerah ikut PPD. Okay. So untuk setiap negeri, okay, setiap negeri dia ada PPD dia kan. So kita letakkan based on PPD. Kerana apa? Okay, contohnya di Kedah ada PPD Kota Star, ada PPD Pendang, ada PPD Sik dan sebagainya. Sebab tu untuk Penang, saya memang dah letak
ikut PPD. Kerana apa? Kerana ada sekolah yang dia bukan hanya wujud di satu daerah sahaja. Okey. Contohnya kalau sekolah Kek Hua ataupun Sin dia ada daerah ni, dia ada negeri, macam-macam negeri dia ada. So kita kena letaklah sikit identification supaya kita tahu kita select tu untuk sekolah yang daerah mana, sekolah yang negeri mana. Kalau macam ni Kolej Sultan Abdul Hamid di daerah Kota Star dalam PPD Kota Star. Okey. Baik, kenapa saya tak masukkan sebelum ni? Memang ada je maklumat daerah ni banyak sebenarnya. Tapi saya masukkan ikut daerah, ikut PPD kerana satu sebab taklah susah, tak banyak sangat. Kalau ikut daerah, ikut negeri, banyak. Okay, tapi kalau ikut PPD macam Kedah ada 12 daerah. Kalau Pulau Pinang dalam 8, 9 macam tu. Melaka pun lebih kurang lah 7, 8 macam tu. Okay, so kita masukkan. Sebab bila kita sort data ni nanti, kita nak hantar ke BSKK, dia minta data daerah. Apa contohnya bila buat MSS, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri. Okay, so dia minta data nama atlet, sekolah mana, daerah mana. So automatically kita boleh sort ikut PPD, ikut keperluan untuk PAJSK. Okay, saya macam itulah sebab saya cikgu, saya buat siap-siap. Okay, ikut keperluan. Baik, current club ini dah tuan-tuan login tadi ikut club tersebut, so tak boleh ubah. Okay, sebab tuan-tuan login macam saya login tadi sebut merah Aquatic Club kan. So club tu lah yang dia akan saya registerkan. Current city tuan-tuan boleh pilih lah. Okay, yang ni tuan-tuan pilih lah, tak ada masalah. Kalau nak mudah tuan-tuan pilih sama juga macam PPD. Okay, saya letaklah Kota Star. Current province is Kedah lah. Okey, kita nak daftar untuk apa? Swimming. Kliklah swimming. Okey, katakanlah atlet ni juga ada terlibat dengan sukan lain, akuatik, water polo ke apa ke kan. Tuan-tuan boleh klik lah. Tapi untuk water polo, diving, open water, synchronized swimming ni belum lagi kita apply dalam Innotech Swim Pro. So klik swimming lah. Okey. Tapi untuk negara lain dia orang dah ada. Okey. Baik. Register status ni abaikan. Bila dah register nanti dia automatically dia akan register lah. Label pun abaikan. Okey. Ini yang saya kata tuan-tuan klik atas ni. Untuk tuan-tuan masukkanlah apa-apa. Apa-apa pula. Masukkan front IC. Snap gambar. Okey. Kalau tuan-tuan risau takut keselamatan IC dan sebagainya, snap separuh je. Okay, kalau gambar IC separuh ni dia tak laku. Nak buat loan bank pun tak boleh. Betul, Airin? Snap je. Snap bagi ada nanti saya tunjuk contoh. Ada kelab yang dia snap separuh. Dah cukup, dah memadai. Okay. Ada dia punya nombor IC, nombor my card ataupun my kit, ada nama penuh dia. Okay. Kemudian save je. Okay, bila dah save dia akan masuk lah. Dan admin akan approve. Okay, jauh ni. Nak jawab yang relay je. Okay, tadi saya dah ajak untuk individual. Okay, sekarang nak daftar relay. Tadi ada coach tanya kan. Lama coach tu tunggu. Okay, minta maaf ya. Okay, untuk relay tuan-tuan tak perlulah nak register resident ID. Mana ada grup kumpulan tu dia ada nombor my card dan my kit. Jenuh lah tuan-tuan nak masukkan kalau satu relay ada 4 orang kan. Nak masukkan nombor my card 4 orang. Tak payah, abaikan. Okay, untuk grup relay. Sebab kita daftar team. Okay, lepas tu untuk start ID pun abaikan. Tak perlu. Okay, cuma nama je lah. Nama ni tuan-tuan masukkanlah nama. Kalau macam saya dah letak, saya dah setkan format. Senang untuk tuan-tuan dan juga senang untuk nanti Marshall nak buat kerja. Okay, so letaklah nama relay. Tuan-tuan janganlah letak nama atlet. Katakanlah atlet tu nak masuk relay kan, tuan-tuan pun letaklah nama atlet tu kan. Nanti akan ada dalam registration dia sebagai individual, atlet ni sebagai relay. Nanti pening tuan-tuan. Okay, so tuan-tuan register saja relay. Okay. Kalau macam saya semut merah kan, saya letaklah SM. Senang. Sebab ini untuk kegunaan saya. Untuk saya search balik
Dan inilah yang akan keluar dekat start list. Okay. Kalau saya tak nak, saya nak cantik sikit, saya letaklah S merah. Macam tu. Ha, kalau boleh tak payahlah panjang-panjang kan. Kita ringkaskan saja. Okay. Lepas tu, katakanlah untuk acara relay tu, kan saya bagi tahu tadi. Okay. Dia ada acara freestyle, dia ada acara breaststroke, dia ada acara uh, fly. Okay. Butterfly. FR, BR, BK untuk back. Okay. Tuan-tuan masukkanlah. Ikut yang tuan-tuan boleh faham. Yang ni untuk rujukan tuan-tuan nanti. Bukan untuk rujukan kami. Okay. Rujukan kami adalah kat depan ni, relay. Okay. Baik. Katakan ini, grup ni saya nak buat untuk acara freestyle. Okay. Lepas tu dia adalah untuk grup 1. Okay. Dan untuk lelaki. Sorry. Last name letak sini. Okay. Dah. Kalau grup ni untuk woman pula, tuan-tuan kena register asing lah pula. Okay. Tuan-tuan takkan nak guna nama yang sama untuk tuan-tuan register event untuk woman. Letaklah woman. Okay. Women. Women. Okay. Okay. Kalau mix group, mix. Okay. Kalau kata mix, tadi mix gender. Mix group letak GM. Group mix. Okay. Maksud dia mixture of group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 6 kan. Macam tu. Okay. Boleh Okay, katakanlah ini group mix untuk men. Dah. Settle. Okay. Lepas tu, date of birth. Okay, kalau open group, macam group tu yang dia nak masuk acara, sebab untuk Presiden Cup kita ada acara special. Specialnya adalah dia menggabungkan group H dalam satu relay team. Okay. So saya set sebagai open. Okay, saya set sebagai open. So nanti tuan-tuan pilihlah tarikh lahir dia. 19 65. Yang paling tua. Okay. Nineteen 65. Okay. 85. 65. Alright. Okay. So letak yang paling tua lah. Boleh join. Okay. Okay. Tadi group ni men kan. Okay. Current school tak payah isi. Yang lain semua tak payah isi. Swimming ni tuan-tuan isi lah. Okay. Dah habis. Tak payah upload apa-apa Dah save. Okay. Oh, sorry. Current city kena masukkan juga. Okay. Start. Okay. Dah selesai. Save and asal pula Sekejap sorry. Kena masukkan Airil. The latest setting. Saya pun tak pasti. Rasanya kena masukkan gambar tim sebab nanti dekat yang tu kalau kita nama dia punya scoreboard dia nak nampak gambar tim. Okay, tak apa. Let's say saya ambil je lah gambar mana sekejap betul sebab dekat scoreboard kita dah setting untuk dekat scoreboard dia akan keluar logo team. Okay, ada kat mana Okay, kepada coaches yang baru masuk jangan risau, anda tak terlepas ni benda ni dirakam dan akan diupload ke YouTube lah. Jangan risau, nanti akan di-share dalam grup link YouTube tu. Jadi mungkin ada coaches atau parents yang nak tengok balik, boleh rujuk lah semula dekat YouTube. Okay, saya akan upload.
masukkan logo. Okey. Masukkan logo. Okey, saya masukkan logo Okey, logo dah masuk. Okey. Dah. Okey. So untuk front IC tak payah masukkan. Kita just masukkan logo je. Reason dia supaya nanti dekat scoreboard akan keluar logo kelab coaches dan coaches lah. Okey. Okey, dah settle. Okey. So sekarang ni saya nak register event. Okay. So untuk relay team tadi. So saya akan buka registration list. Select balik President Cup. Okay. Sekejap Keluar pula sorry internet. Okay. Saya pergi dekat registration list. Okay. Ini registration list. Select balik President Cup lah untuk President Cup. Sekejap sorry. Kenapa jadi macam ni Sekejap Okay. Ini adalah paparan admin lah. Okay, paparan admin sekiranya ada untuk request athlete. Kalau untuk relay, Pak Fahmi tidak perlu approve. Tidak perlu kan? Tapi Tidak perlu, kenapa? tidak perlu. Okey. Sekejap Saya nak register untuk Yang relay. penting klub sudah terregister. Okey. Yang saya nak register. Okey. Okey Sekarang saya dah select. Sekarang saya pergi dekat register, ambil registration list. Tuan-tuan select President Cup lah. Okay. And then athlete name, tuan-tuan kena cari balik relay yang tuan-tuan namakan tadi. Okay. So ini dia punya. Sama macam tuan-tuan nak register athlete lah. Okay. Sama juga. Okay. So select lah event. So automatic lah. Event yang tuan-tuan set untuk team ni. So team ni saya register untuk team yang campuran. Campuran umur, group age. Okay. So group age mix dan juga untuk men lah. So dia ada acara apa yang dia layak masuk lah. So dia boleh masuk acara 4x50. Okay. And then medley relay dan juga relay men. Okay. Alright. Yang tu. Okay. Untuk group ni apa relay punya registration. Ada soalan tak berkenaan dengan relay? Itu cikgu, current school nak add nama universiti macam mana? Macam mana? Dia cakap current school tu nak add nama universiti macam Boleh. mana? Boleh. Bagi tahu dekat kita, kita akan masukkan lah nama universiti dia tu. Yap. Ya. Untuk universiti punya setting kita tak adalah universiti kita letak school jugalah. Universiti pun school of knowledge kan. Kita contohlah macam ni lah. Dekat sini kan. Dia akan letak ni current school jugalah. Ada je universiti dalam ni. Tu Asia Pacific University, UIAIUM kan, UIA, International Medical University. Itu bawah sekolah tempat menuntut ilmu lah. Macam tu. Kita taklah letak kat sini current university ke. So current school dia punya universiti lah. So kalau nak masukkan nama universiti, kalau tak ada dalam senarai, tuan-tuan boleh contact lah admin, sama ada saya, Airil ataupun mana-mana admin yang tuan-tuan kenal lah untuk masukkan nama tersebut. Okay. Soalan lain, ada limit tim tak cikgu untuk relay? Yang tu tuan-tuan kena rujuk balik dekat invitation, surat jemputan tu, syarat-syarat yang dalam tu. Kalau tak silap saya pun tak pasti, kena rujuk balik lah dekat surat jemputan lah. Kalau ada peraturan yang menetapkan satu, tuan-tuan kena satu tim je sajalah kot kan. Itu tuan-tuan kena rujuk balik dekat penganjur lah. Okey. Mr. Kamalesh ada dalam ni. Mr. Kamalesh boleh jawab terus ni. Kalau Ya. Mr. Kamalesh ada. Cik Kamalesh, boleh share sikit berkenaan Presiden Cup? Can you repeat the question?
Uh, Okey. ada limit tak untuk team relay? Itu kita kena rujuk Tak dengan ada. Tak. Tak. I rasa tak ada. I don't remember seeing it in the rules limit. Team A, team B. Tapi tak apa. I akan double confirm balik sebab I'm driving right now. Tak apa. You just tinggalkan question. Nanti I akan reply kepada dalam group manager kita. WhatsApp. Okey. WhatsApp group. Dia reply. I just want to be sure lah. Saya tak mau bagi information salah pula. Okey. Tahu saya tak, I didn't see any limitation lah. Tapi again, saya akan check. Kalau tak ada, saya akan check dengan Mas juga. So just give me one day. I akan reply dalam. okey. So, Okey. Cikgu Mami, teruskan. Okey, saya sambung sikit. Okey, selepas tadi saya dah register kan. Saya dah register. Saya ingat saya dah klik kan. Okey. Kalau nak check ada dua cara lah. Satu, search balik. Okey. Team yang saya dah register tu. Okey. Okey. Sekejap Okey. Team ni lah. Team relay. Okey. Oh, saya tak register lagi sebab saya belum select event. So, saya select lah. Okay, dua event ni lah. Kalau tuan-tuan tak nak drop the event, tuan-tuan just unselect je. Sini select warna kuning, unselect warna hijau. Kembali balik. Dan lepas select jangan lupa save. Kalau tak save nanti dia tak simpan lah registration. So sampai dia tulis kat sini registration list saved. Okay, dah simpan. So dia akan keluar lah kat depan ni. Okey, barulah tuan-tuan masukkan senarai swimmer. Swimmer yang akan masuk dalam tim ni lah. Okey, tuan-tuan select lah. Okey, nama apa swimmer tu. Uh, Okey, katakanlah swimmer ni. Okey, yang ni tuan-tuan kena ikut daripada surat jemputan. Dia ada group age tertentu. Uh, Group age ni berapa orang. Group age tu berapa. Sorry. Seseorang daripada group age ni. Group age ni lah. 1, 2, 3. Okay, ikut surat jemputan tu lah. Macam mana yang kita dah tetapkan. Okay. Masukkan je lah. Okay, katakanlah. Aduh, saya tak ingat lah. Semut merah. Okay, saya nak masukkan Firhan. Okay, yang ketiga. Okay. Okey, 4 orang lah. Okey. Seorang lagi reserve. Ya, nak masukkan boleh, tak nak masukkan pun tak apa. Okey, kemudian jangan lupa save lah. Okey, yang seterusnya pun samalah. Tuan-tuan buat benda yang sama. Okey. Untuk relay saya rasa tak ada seeding time. Kalau ada seeding time tuan-tuan masukkanlah dekat sini. Edit seed time. Letak dekat new value Okey. Delete. Tuan-tuan masukkan lah. Katakanlah 2 minit lah. 02. Okey, contoh je lah. Okey. Kemudian save lah. Okey, ni seeding time dia contoh lah. Okey. Dah settle, tuan-tuan nak check betul ke dah register ni. Pergi dekat registration list. Okey, pergi dekat report. Buka registration list. President Cup. Preview. Preview. Okey, tadi saya buat registration untuk 2 acara. Untuk relay saja kan. Ini dah masuk lah ni. Confirm dah masuk. So, tuan-tuan boleh save, download. Okay. Dekat dalam phone pun boleh download. Emailkan ke. Kalau dah settle semua registration. Okay. Dekat sum entries ni tuan-tuan perasan lah. Ini adalah bayaran lah. Jumlah bayaran mengikut pendaftaran yang tuan-tuan buat. Then, tuan-tuan bayarlah. Ikut dekat sini dia tolong kira dah. Okay. 120. Kenapa? Kerana satu acara relay RM60. Okay. Kalau ada acara individual RM15. So dia akan tolong kira. Sistem dah tolong kira. Tuan-tuan tengok je kat sini. Berapa sum entries. Okay. Jumlah yang tuan-tuan perlu bayar. Okay. Dan bayaran. Bayaran kalau ikut dalam surat jemputan. Tuan-tuan kena bank in ataupun transfer ke akaun Persatuan Renang Amatur Negeri Kedah. Okay. So download. Hantar slip registration ni. Maksudnya dah confirm lah. Tuan-tuan pilih
Tuan-tuan dah setujulah dengan apa yang tuan-tuan daftarkan ni, dan tuan-tuan pun bayar sertakan resi email kepada email persatuan. Selesai. Okay. So settle registration tuan-tuan. Tuan-tuan tunggu sehinggalah tarikh tutup. Okay. Tarikh tutup tu bila kita close saja registration, kita akan upload meet program ataupun start list. Tuan-tuan check balik dekat start list. Okay. Barulah kita buat pembetulan kalau ada pembetulan lah. Tapi ada jenis-jenis pembetulan yang dibenarkan, ada yang kita tak benarkan. Okay. Yang tu tuan-tuan boleh rujuk balik lah dekat surat invitation letter yang kita dah hantar tu. Okay. Nak tambah event dah tak boleh. Okay. Kecuali ada kesilapan teknikal di pihak kami lah. Tapi tuan-tuan dah check kan sebelum tuan-tuan hantar. Mana kata tuan-tuan dah confirm registration tersebut. Kalau termiss, maksudnya tuan-tuan yang miss lah. Bukannya kami yang miss sebab tuan-tuan dah setuju. Sebelum tuan-tuan emailkan ke persatuan registration tersebut. Adalah pengecualian yang mungkin penganjur akan ambil kira lah. Okay. So itu saja. Okay. Ada soalan dekat situ kan? Team real apa Suhail? Ya, team relay kena verify dengan admin juga, cikgu. Kalau team relay nak kena verify juga dengan admin ke tak? Tak perlu. Tadi Pak Adi dah beritahu. Ya. Just Apa now tu? Pak Adi told us that it doesn't need approval. So you just register relay team, and then after that straight away you can register for the events that you want the team to take part or participate. Yep. Okey, terima kasih Cikgu Fahmi. Ada apa-apa lagi nak disampaikan Cikgu Fahmi? Kita Terima buka kasih. kita buka soalan lah kalau ada soalan. Saya rasa kita belum ke sesi Q&A. Kita kena masuk Okey, dulu ke teruskan. PDPA. Okey, boleh. Alright. So untuk PDPA ni kita jemputlah Chief Financial daripada Innotech, Puan Salafia Anwari, untuk jelaskan berkenaan dengan PDPA. Okey, dipersilakan Puan Salafia. Very good evening semua. Dengar tak? Oh, tak perlu Dengar tak? Tak. Hello? Kuat sikit. Hello, hello. Tak Hello. jelas. Dia kurang kuat. Halo, halo. Tak dengar Kak? Ya. Mungkin Bozul boleh pinjamkan dulu ni handphone kot, laptop. Hmm. Alright. Mungkin masalah teknikal. Okey, pada coach, saya ulang lagi sekali untuk coach yang baru masuk ataupun yang tak dapat masuk, jangan risau. Zoom meeting ni dirakam dan akan diupload ke YouTube Innotex dan akan diberikanlah link nanti dalam grup WhatsApp. Kalau untuk berkenaan dengan modul atau um, panduan, buku panduan nanti akan saya share. Mungkin Cikgu Fahmi atau siapa-siapa boleh share dekat grup ya, para coaches lah untuk buku panduan MM Pro. Jadi kat sini mungkin untuk PDPA ni kita Hello, sampai. hello. Suara dengar tak? Ya, dengar. Okay. Okay, Assalamualaikum and a very good evening everybody. Saya mewakili Innotex nak mention sedikit tentang concern baru-baru ini berkenaan dengan data security and safety. Kerana adanya perkongsian data dari segi apa tu identiti anak-anak, contohnya IC dan pasport yang berkenaan dengan data peribadi yang sensitif kan. Jadi kami sebenarnya di back end sudah memastikan security and safety on our system and server. However, untuk comply kepada
Data Act, Privacy Act itu, kita juga sudah pastikan, kami sudah belajar lah bahawasanya data-data sensitif itu kami tak boleh simpan forever, hanya untuk kegunaan pendaftaran dan verifikasi identiti ketika event ini berlangsung sahaja. Jadi, there is a new internal process yang kami akan buat untuk maintain data peribadi itu tidak disimpan selamanya, hanya untuk 90 days sahaja. Untuk terutamanya IC number dan pasport. Itu sahaja. Kita akan gunakan data itu hanya untuk verifikasi during pendaftaran email, pendaftaran sahaja. Tapi data-data lain, contohnya seperti bila dah verified, dah ada ID, dah ada Smart ID. Jadi, lepas tu kita akan simpan performance data, record untuk beberapa event. Itu kita akan simpan. Itu yang kita akan memberi persyaratan lah kepada setiap partisipan, termasuk organizer dan juga peserta, wajib bersetujulah dengan cara kami menyimpan data-data rekod performance anda untuk tujuan kita bersamalah, supaya kita semua, tujuan kita mengadakan Meet Manager ini supaya data-data tu sama-sama kita boleh monitor dan melihat trend dan menganalisa performance atlet kita sepanjang tahun, tahun ini, tahun depan, macam tu. Kami sangat concern tentang privacy data peribadi untuk anak-anak tersebut, siapa saja. So, internally kita akan improve the process of deletion untuk jangka masa 90 hari untuk IC number tersebut dalam simpanan kami. Dan at the same time, menurut Cikgu Fahmi tadi, kita pun sudah beri guidance kepada participants ataupun coach bila nak daftar, nak verify IC, hanya perlu ambil foto di bahagian atas saja, bukan semua. Itu pun sudah cukup bagi kami untuk verification ID pelajar ataupun peserta tersebut. Okay, so juga dalam interface juga, dalam proses lagi kita akan update dengan terma polisi data privacy ini di front page. Kita akan minta kita punya teknologi partner untuk visiblekan kita punya policy terms uh, in the page where you guys can see. Macam itulah. So, harap itu dapat menjawab concern sesetengah partisipan dan juga coach yang bertanya berkenaan ini. So, terima kasih kerana bagi perhatian tentang hal itu. So, semoga kita boleh perbaiki sama-sama in near future. Thank you. Saya serahkan kembali ke Suhairil. Terima kasih Puan Salafia Anwari. Ya, itulah tadi kita dapat dengar macam mana penjelasan berkenaan PDPA itulah, privacy para atlet. Jadi saya harap coach ataupun parents yang concern berkenaan dengan privacy dapat fahamlah, jangan risau. Semua yang tersimpan dalam data ni kita akan simpan dalam database kita saja. Tidak akan kita share ke mana-mana lah. Kita gunakan untuk event ni, untuk kebaikan kita juga. So, saya rasa bahagian penerangan berkenaan Innotex Swim Pro dah dijelaskan dengan jelas oleh Cikgu Fahmi, dan mungkin berkenaan tentang event nanti, saya rasa mungkin kita akan adakan lagi satu ataupun akan dijelaskan oleh pihak organizer kepada para coach berkenaan dengan peraturan-peraturan. Kalau sekarang kita pergi ke sesi Q&A. Kalau ada sesiapa coach untuk berikan soalan kepada ni kita punya operator, admin, bolehlah. Sekarang kita buka sesi Q&A. Okay. Ada sesiapa coach nak berikan soalan? Kalau senyap tu tanda setuju tu. Okay. Alright. So mungkin
ada coach yang bertanya kalau first time guna, biasanya ada coach yang first time guna Innotech Swim Pro ni dia rasa benda tu susah. Biasalah kalau first time ni guna susah. Saya pun sebenarnya baru belajar first time dalam tahun ni. Okay, Innotech Swim Pro ni sudah digunakan mungkin 2 tahun kalau saya tak silap. Jadi saya ni first year saya untuk mengendalikan Innotech Swim Pro ni lah. Okey, jangan risau. Kalau ada masalah boleh PM saya, Cikgu Fahmi ataupun admin yang ni lah. Biasanya saya lah sebab memang tugas dan tanggungjawab saya untuk jaga ni. Cikgu Fahmi dia ada tugas lain. Dia seorang cikgu jadi dia ada benda lain nak fokus. Jadi boleh ya PM saya. Ataupun bos saya, biasa bos saya yang kena tanya. Dari mana saya dapat nombor, dari mana dia dapat nombor saya ni? Jadi mungkin boleh direct kepada saya lah. Relay boleh berapa tim? Okey, untuk berapa tim ni mungkin Mr. Kamalesh akan terangkan sebab dia by organizer. Ada rules lah berapa tim. Tapi menurut Mr. Kamalesh sekarang untuk President Cup dia tiada limit berapa tim. Okey. Kita balik kepada first time menggunakan Innotech Swim Pro ni. Tahun ni Alhamdulillah kita gunakan untuk President Cup. Ni adalah President Cup ni saya rasa antara event yang besar dekat Malaysia. Jadi dia melibatkan seluruh Malaysia. Jadi tim-tim yang besar atau tim-tim yang ada dekat Malaysia ni akan datang dan berada dekat Kedah. Kedah ni negeri yang best lah untuk kita kunjungi. Jadi di mana tim-tim yang berdaftar dekat menggunakan Innotech Swim Pro ni kita akan simpan data-datanya dan kita akan gunakan insyaAllah ke depannya juga. Jadi sebaiknya coaches ataupun parents yang daftarkan dia punya atlet sila update dan double check, double confirm their names, their number, IC number and others lah supaya kita punya data tu tally ataupun kita tak ada kesalahfahaman lah di situ. Alright. Okay. Berkenaan dengan gambar, biasa berlaku juga gambar, update gambar. Lepas dah update apa-apa benda, kena informkan kepada admin untuk kita approve dan kita refresh balik dia punya Smart ID lah. Kalau dah update tapi tidak beritahu, mungkin kadang kalau saya tak check boleh lupa dia punya Smart ID tu tidak tidak updated dia punya gambar ataupun dia punya nama. Biasa nama dia tersilap letak ataupun dia punya tarikh lahir tersilap. Jadi lepas dia update baru kita akan update baru dia punya Smart ID. Tu kena maklumkan lah supaya kita refresh balik. Alright. Rasanya untuk sesi Q&A ni tak ada sebarang persoalan daripada coach ataupun parents. So kita bolehlah teruskan kepada slot selanjutnya iaitu Mas Ade, Pak Ade ada nak sampaikan apa-apa? Pak Ade? Iya, tak ada. Saya rasa semuanya udah diterangkan oleh Pak Fahmi, sudah jelas. Itu aja. Oh ya, tambahan dari saya, setelah closing entries, pelatih maupun manajer itu bisa mengunduhnya bukan di registration list, tetapi di starting list. Itu final setelah pendaftaran online. Kalau udah close entries. Ya, close entries untuk pelatih itu bisa mengunduh data pendaftaran itu di starting list. Seperti itu. Okay. Tadi pada saat mungkin Pak Fahmi bisa menampilkan lagi untuk yang di aplikasi supaya bisa melihat starting list itu. Jadi starting list bisa
terlihat itu setelah pertandingan tersebut itu selesai. Sorry, penutupan pendaftaran, closing entries. Oh, okay. Untuk start list ataupun mid entries tu, apabila dah closing registration, online registration, kita hanya boleh lihat selepas close apa online registration ditutup. Macam gitu, Pak. Ya, benar sekali. Ya, Alright. So ya, terima kasih Pak Ade. Pak Ade ni kita punya siap. apa partner lah. Kita punya teknologi partner kita. Ya, teknologi partner kita yang sangat-sangat berdedikasi, selalu membantu saya lah. Saya baru Ya. belajar juga, jadi saya belajar dengan Cikgu Fahmi, Mas Pak Ade, dan ada jugalah kita punya Alright. teknologi partner yang lain. So, rasanya sampai sini saja untuk kita punya online. Are, terlupa satu lagi. Okey. Okay. Baik, saya terlupa tadi ni. Okey. Let's say lah. Okey. Kalau sekejap saya share screen lah. Okay. Okey. Boleh. Last lah. Sorry. Terlupa. Okey. Boleh nampak Okey. Boleh nampak tak paparan? Boleh? Okey. Boleh juga. Baik, untuk atlet yang ni kena hati-hatilah apabila tuan-tuan nak register atlet tuan-tuan. Okey. Sekiranya apabila tuan-tuan search ataupun buat carian saya login. Saya nak atlet tadi saya tengok untuk kita relay punya team. Sekarang saya nak register atlet saya personal punya atlet lah. Okey. So, saya masukkan uh, okey. Okey, saya nak register atlet ni. Okey, sorry. Okey, semasa tuan-tuan search lah. Tuan-tuan search nama ni. Okey. Firdaus. Contohlah Firdaus. Okey. Kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan perasan ada dua nama dia. Maksudnya ada application file. Database dia ada dua nama. Okey. Ada dua nama kat sini. Tuan-tuan tolong maklumkan dekat admin supaya admin boleh compile. Okey. Kenapa berlakunya the application? Okey. Kerana sebelum ini kita semasa kali pertama kita run the system, kita tak wajibkan untuk meletakkan nombor IC. Okey. So tapi dia orang kata tanpa nombor IC dia ibarat dia tak ada pengenalan. Sebab nama boleh berubah. Nama boleh berubah. So, nama dia boleh daftar berapa kali pun dia boleh daftar. Contohnya, saya daftar Muhammad Firdaus Mikail. The next time saya daftar Muhammad Firdaus Mikail, Muhammad Fahmi. Kali ketiga saya daftar Muhammad Firdaus Mikail bin Muhammad Fahmi. Okay. Sebab sistem dia akan menerima pendaftaran. That's why kita wajibkan untuk meletakkan nombor MyCard. Bila ada nombor MyCard, kita boleh filter. Okay. So, apa yang berlaku? Kali pertama dia dah pernah daftar. Okay. Dan semasa tu kita tidak menggunakan, dia tak ada start ID lagi. Ataupun smart ID belum diwujudkan. So, bila kita wujudkan smart ID dan ID card, okay, dia tak, coach mungkin dia tak perasan. Atlet dia pernah ada nama dalam sistem. So, dia daftar lagi sekali. Dia masukkan nombor MyCard. So, jadilah dua. Identiti dia ada dua dekat situ. Tak ada masalah pun sebenarnya. Kita akan combine kedua-dua database tu menjadi satu database. Cuma tuan-tuan tolong maklumkanlah dekat admin kalau tuan-tuan perasan berlaku benda macam tu. Kerana apa? Kerana saya takut tuan-tuan register nama yang salah ke apa ke. Sebab ada coach yang dia dah register kali pertama. Kali kedua, dia register tak boleh. And then dia adjust sikit nombor IC tu supaya boleh register juga. Dia tambah kosong ke apa ke kan dia adjust. Nak masukkan juga. Okay. So berlakulah konflik. Ada dua nama. Okay. Nombor IC dia sama tapi ada sikit dia tambah kosong ke. Dia letak space ke. Dia boleh masuk.
Sebab apa? Sebab bila dia letak space ataupun letak kosong, jadilah dua nombor IC yang tak sama lah. Okay, satu yang ada space, satu yang tak ada space. Selepas ataupun sebelum ataupun ditambah angka kosong dekat IC tu. So ada dua database. So tolong maklumkan sebab saya takut tuan-tuan register atlet yang bukan daripada yang salah lah. Yang salah nanti dia akan jadi masalah pula untuk tuan-tuan nanti. Okay. Tapi so far bila saya ada masa lapang, saya dan Airil kami memang akan uh, clean kan the database, make sure yang database tu tak ada lagi yang duplicate file dan sebagainya lah. In case kalau ada, tolong maklum dekat admin lah. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Fahmi concernnya. Alright. So harap coach yang ada dalam ni dapat fahamlah apa yang disampaikan. Okey, sebagai penutup sebelum kita mengakhiri sesi Zoom meeting pada malam ini, eloklah kiranya kita jemput sekali lagi CEO kita Encik Zulkifli Ghazali untuk sampaikan ucapan penutup. Dipersilakan. Okey, terima kasih Suhairil. So kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Kamalish. Terima kasih kepada Cikgu Fahmi panjang lebar terangannya. Terima kasih juga kepada Pak Ade dengan komitmen, dan last but not least, terima kasih kepada semua coaches jom kita tepuk tangan. Alright, so niat kita di Innotex membina manusia melalui sukan, right? Developing people through sport. Ini adalah satu visi kita ada kat Innotex Swim Pro ni. Kita nakkan database, kita nak pengurusan event yang terkini lah, Cikgu Fahmi kan? Yang kekinian supaya coaches, sebaya atlet-atlet kita, perenang-perenang kita mendapat manfaat. So kalau dulu Cikgu Fahmi kan, kalau nak track back kita punya rekod mengambil masa beberapa lama kan, susah kita nak tengok performance atlet kita, swimmer kita. Tapi dengan adanya Innotex Swim Pro ni agak mudah, macam awal tadi Cikgu Fahmi terangkan, agak mudah untuk kita lihat performance mereka. Supaya dengan adanya performance, peningkatan atlet-atlet kita, performance mereka insya-Allah akan meningkat juga tadi. Jadi itulah visi Innotex. InsyaAllah kita sangat-sangat memerlukan feedback daripada semua coaches, pengguna-pengguna Innotex MM Pro. Bagi kami feedback untuk kami tambah baik dan melebih baik lagi kepada masa hadapan. Semoga Innotex Management Pro ni boleh diguna pakai kepada seluruh Malaysia. InsyaAllah semua mendapat manfaatnya. Okey, ucapan terima kasih saya mewakili Innotex System Corporation. Jom kita ke Kedah ramai-ramai bulan Disember ni Cik Malaysia, Cikgu Fahmi, kita ke Kedah. Kita tengok suasana berenang dikelilingi sawah padi. So masa musim tu nanti sawah kita tengah dalam keadaan apa, Cikgu Fahmi Tengah nak hijau ke? Saya pun tak pasti lah. Saya rasa kemungkinan bulan satu masa tu sawah tengah hijau kot. Jadi Harap-harap lah. musim hujan lah. I think Ha, is starting to people will plant lah masa menanam lah. menanam ya. Kawan-kawan nak Betul. mesti. Hmm. Okey, so jangan lupa nanti kalau bawa pasport kita boleh terus ke Thailand dekat-dekat. Tu yang best sangat kalau kita kejohanan Encik Malaysia, kejohanan ada dekat Kedah tahun ni kan. Alright, itu daripada saya. Alhamdulillah. So terima kasih kepada semua. Saya serah kembali kepada Suhairil. Thank you. Alright, terima kasih Cik Zulkifli Ghazali, CEO Innotex. Ya, dengan kata-kata terima kasih, lapas terima kasih tadi, maka saya rasa kita boleh akhiri kita punya Zoom meeting pada malam ini. Saya juga selaku wakil daripada Innotex ingin meminta maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan daripada pihak kami, dan saya harap feedback-feedback daripada para coaches, parents dan yang lain-lain dapat menjadikan kami Innotex better and better ke depannya.
Terima kasih So semua. sebelum balik kita ambil group foto ke kalau yang boleh buka kamera. Ya, boleh kita ambil gambar dulu lah. Yeah. So Kita ada sedang. capture nanti. Alright, boleh. Rasanya macam mana nak buat tu? Misalkan Malaysia pun nampak. Yes. Boleh Okey, jap. Alright. Yes. Alright. Okey, boleh buka kamera sekejap atau yang tak ada. Tak apa. Kalau tak boleh tak apa. Wah, Right. Pak Ade nampak Pak Ade di situ. Okey. Okey, ready? Bagus. Macam mana benda tu? Snapshot. Okey. Boleh? Print screen je. Alright, ready? 1, 2, 3. Okey. Alright. Thank you. Thank you. Thank you all. Terima kasih. Dan selamat malam. Thank you Malam. Mr. Kamalesh. Thank you Cikgu Fahmi. Thank Bye-bye. you Pak Ade. Thank you Jumpa kat parent. Thank you Jumpa kat coaches. Kedah nanti. Ya, jumpa kat Kedah. Jom kita ramai-ramai ke Kedah. Right, bye. Bye.